Bahawa yang saya katakan tadi, perlembagaan itu manual saja, buku panduan. Jadi tak ada perlunya kita nak menghukumkan dia. Dia bukan macam ayam yang kita nak makan ni kena sembelih. Tak boleh ayam cucuk kan, atau lembu kena disembelih dengan cara Islam tu dan disebut secara qat'i dalam hukum. Tak boleh dipindah. Ya. Macam solat juga, kalau 4 rakaat lah, tak boleh jadi 3. Ya. Baik. Jadi berbalik kepada perlembagaan. Dia manual saja. Jadi zaman 30 tahun dahulu umpamanya, orang mengatakan bahawa dia tak boleh buat oleh kerana bertentangan dengan perlembagaan. Jadi waktu itu saya pun fikir begitu juga. Cuma lama kelamaan saya fikir, saya bertanya, terfikir dalam kepala saya, mana peruntukan dalam perlembagaan yang mengatakan tak boleh itu? Buka daripada perkara 1 sampai perkara 183, tak ada satu pun dalam perlembagaan yang mengatakan hudud tak boleh dilaksanakan. Tidak ada dalam perlembagaan peruntukan yang mengatakan hudud tak boleh dilaksanakan. Bahkan kalau kita lihat perkara 3, di situ disebut bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan. Maknanya persekutuan ini, negara Malaysia ini dan juga negeri-negeri di dalamnya ada agama, ada anutan, ada ideologi, ada jati diri, ada roh dan sebagainya. Kalau nak kata kita begitu, ya. Jadi tidak ada yang mengatakan tak boleh. Kemudian ada yang kata, perkara 4 macam mana? Saya tengok perkara 4. Perkara 4, perlembagaan persekutuan cuma mengatakan bahawa perlembagaan ini adalah undang-undang tertinggi, itu saja. Jadi poin pertama saya katakan bahawa tidak ada peruntukan dalam perlembagaan yang mengatakan tak boleh. Yang keduanya, dia cuma mengatakan perlembagaan adalah undang-undang tertinggi dan undang utama. Dan undang-undang yang bertentangan dengan dia itu terbatal. Setakat mana dia bertentangan, itu saja. Satu formula saja. Jadi pada saya, ini sudah